Okey, kita cerita tentang produk pula. Okey, produk Kadang-kadang orang tanya, MMC ni ada produk ke, bang? MMC ni ada produk ke, bro? Sifu ada produk ke bisnes MMC ni? Okey, tak apa. Kita jawab. MMC ada produk ke tak dan MMC ni lain ke tak dengan bisnes yang lain? Okey, anda terus stay 136 orang stay sampai habis. Saya akan cerita pula tentang produk dalam MMC. Okey, MMC dia ada produk barter trade MMC. Okey. Tukarkan MCP jadi barang. Okey, contohnya Tuan Zubir ni dia beli kereta Puan Izzah ni, Alphard ni bersamaan dengan 5,000 MCP, dia transfer wallet to wallet, kereta dia ambil bawa balik. Inilah kejayaan paling besar dalam MMC sekarang ni adalah pertukaran MCP ke MPV. Okey, inilah kejayaan terbesar. Mungkin lepas ni, mungkin ada orang jual kereta, mungkin ada jual rumah, jual kebun menggunakan MCP. Walaupun sekarang kita baru ada setahun dalam MMC, tapi kita dah berjaya membuktikan MCP itu bernilai. Buat masa sekarang masih lagi bernilai di kalangan ahli MMC saja. Mungkin selepas ni kalau dia dah tukar kepada MCC nanti, dia akan diterima oleh seluruh dunia jika MCC sudah berada di pasaran luar. Di exchange lah. Okay. Okay. Pernah tak anda join bisnes lain? Speaker dibenarkan untuk jual produk sendiri semasa Zoom dijalankan. Saya tak tahu, mungkin anda pernah join apa-apa bisnes lah. Pernah tak anda join Zoom? Speaker macam saya ni dibenarkan menjual produk saya sendiri ni ke dalam Zoom. Okay, pernah tak? Tetapi dalam MMC, saya dibenarkan untuk menjual produk saya sendiri di dalam Zoom meeting yang saya handle sekarang ni. Itu sebablah kenapa MMC ni sangat pelik. Sebabkan ini. Saya ni speaker, tapi dibenarkan menjual produk sendiri. Maksudnya, saya dapat bonus daripada MMC, saya pun dapat bonus juga, dapat income juga daripada produk saya sendiri. Kalau anda join bisnes lain, kalau saya sebagai speaker, saya hanya dibenarkan bercerita tentang produk tu je lah. Okay? Dalam bisnes tu, saya akan dibenarkan bercerita tentang bisnes tu je lah. Saya tak boleh cerita pasal bisnes lain. Tapi dalam MMC, saya dibenarkan bercerita tentang produk saya sendiri. Kalau contohnya saya jual kopi, saya dibenarkan jual kopi. Contoh, anda ada semua dalam Zoom meeting sekarang ni, ada komen macam-macam kan. Ada link produk kopi lah, whatever, semua dibenarkan. Inilah peliknya MMC dan kenapa saya memilih MMC. Sebab ni lah, saya boleh dapat daripada plan A, saya boleh dapat income daripada plan B. Sekali jalan. Kalau contoh sebelah sini saya dapat 50,000, sebelah sini dapat 50,000, saya dah dapat 100,000. Betul. Apa akan jadi kepada speaker tu jika dia jual juga produk dia di dalam Zoom meeting tersebut? Apa tindakan bos kepada bisnes tu? Adakah speaker tu kena fired, speaker tu kena terminate? Dan tentulah confirm kan. Sebab saya bercerita produk orang lain, produk sendiri dalam bisnes bos tu, dalam bisnes syarikat tu. Confirm speaker tu kena terminate, kena warning. Kenapa kau cerita pasal bisnes orang lain dekat speaker, dekat Zoom meeting kalian tadi? Confirm, betul tak? Tapi dalam MMC tak. Saya dibenarkan untuk menjual. Itulah bezanya MMC. Hari ni saya grab 10 botol. Nampak? Terima kasih Kak Mariani. Ramai yang grab package agent lah 10 botol. Kak Mariani, Rosita, ramai sangat yang ambil 10 botol sekarang ni. Okay? Sebab dah boleh menjual lebih banyak. Okey, pernah tak anda dibenarkan untuk jual produk ataupun servis anda dalam grup WhatsApp ahli bisnes yang anda join sekarang? Ini satu kejadian lagi. Tadi saya cerita pasal speaker, maksudnya saya lah. Ini anda sekarang ni adalah ahli MMC. Anda dibenarkan untuk menjual produk dan servis anda dalam grup WhatsApp MMC, dalam grup WhatsApp ahli. Kalau anda langgar peraturan tersebut, apa akan jadi pada anda? Kalau anda langgar peraturan tersebut, apa akan jadi pada anda? Confirm anda pun kena terminate.
Betul tak? Anda pun kena terminate, kena remove daripada grup, kena terminate ahli, kena warning letter sebab menjual produk lain dalam WhatsApp grup ahli. Tak boleh. Tapi dalam MMC boleh. Sebab produk MMC adalah Kenshin Marketplace. Kita dibenarkan untuk menjual apa saja di sini. Anda masuk Kenshin Marketplace ni, Anda tengok bermacam-macam produk ada dalam Kenshin Marketplace. Semua orang bila dah join nanti akan dapat satu sistem dan Anda tekan aja Kenshin Marketplace, dia lebih kurang macam Lazada, Shopee, cuma dia tak berapa advance sangat lah. Dia masih dalam bentuk beta, tak berapa advance lagi. Tetapi anda boleh search, anda contoh nak cari kopi, type aja kopi, jumpa. Kalau contoh anda cari kereta, type aja car, dia akan keluar. Okay, kalau ada orang jual kereta, akan keluarlah kereta. Itulah produk dia adalah Kenshin Marketplace yang kita dibenarkan untuk menjual produk ataupun servis kita. Itulah bezanya MMC dengan bisnes lain. Nya seronoknya kita dapat income daripada A, kita dapat income daripada B. Ah, faham Faham semua? Okey, dah faham alhamdulillah. Inilah dia produk MMC iaitu Kenshin Marketplace. Contoh produk-produk yang anda ada. Okey, maksud speaker menjual produk sendiri. Okey, ini masa saya untuk menjual produk saya. Okey, tadi anda dah link anda punya link kan? Ini sekarang saya share lah saya punya produk sendiri. Okey, saya ada jual gel lutut dan juga bilis. Okey, ini saya punya iklan dekat Kenshin Marketplace. Ini saya punya produk. InsyaAllah saya akan keluar satu label baru. Sebelum ni, botol lama penutup kuning saya tukar kepada penutup hitam. Kaca. Sekarang ni label lama dan mungkin dalam sehari dua lagi saya akan keluarkan satu label baru yang macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Label baru yang lebih nampak eksklusif, lebih nampak mahal, lebih nampak premium lah. Orang tengok, wow, macam itulah dengan logo baru dan semua sekali. So insyaAllah sehari dua lagi saya akan keluarkan label baru. Siapa-siapa yang order mungkin akan dapat label baru. Tapi isi tetap sama, harga tetap sama, label saja baru. Setiap sikit demi sikit saya akan upgrade. Sebab tu income saya dalam MMC, saya banyak invest dalam produk saya. Bukan saya enjoy, tapi saya invest dalam produk saya untuk saya naikkan sikit demi sikit produk saya untuk dikenali ke seluruh dunia, insyaAllah lah. Sikit demi sikit. Botol, lepas tu upgrade botol, lepas tu label. Lepas ni lain lah. Dan macam-macam lagi plan saya untuk saya naikkan produk saya. Okay? Dan ramai, Alhamdulillah, ramai dah menjadi ejen saya. So, siapa nak jadi ejen saya, boleh masuk saya punya live pukul 12.30 sampai pukul 2.30 petang. Saya punya leader host saya akan bercerita tentang produk saya. Kalau jadi ejen, boleh jadi ejen. Kalau nak beli saja. Dan saya juga adalah supplier untuk bilis Tawar Sabah. Alhamdulillah, dah bertantan. Dah terima kasih kepada pembeli gel saya dan juga bilik saya. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang belum pernah, cubalah beli dengan saya. Walau contohlah saya memang tak mampu untuk bagi anda duit, tapi saya mampu, insyaAllah saya akan share ilmu-ilmu yang saya ada secara spontan. Macam tadi saya ada ilmu sikit, saya terus share. Kalau anda nak support saya, belilah produk saya. InsyaAllah anda tak rugilah. Maksudnya anda akan dapat ilmu lebih dan lebih. Saya akan terus mencari, mengkaji dan sebagainya. Saya akan share pada anda semua apa yang saya ada. Okey. Maksudnya anda dah beli produk saya, InsyaAllah saya support anda dalam bisnes MMC. Macam itulah lebih kurangnya. Win-win lah. Anda support bisnes saya bagilah sesuatu kepada anda. Walaupun bukan dalam bentuk duit, saya mungkin boleh bagi dalam bentuk ilmu. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, ni bilik-bilik saya memang terlalu banyak saya jual di luar dan juga di pada ahli MMC. Cuma sekarang bilis limited stock. Susah nak dapat. Hari tu saya dapat pun dapat 30 kilo je. Selalu saya ambil banyak tapi dapat 30 kilo sebab stok kurang. Mungkin tengah perang kot. Bilisnya pun menyorok kat laut ke. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar laut tu bilisnya jadi kurang. Okay? Tu yang suppliernya pun tak boleh bagi banyak. Apa yang ada saya jual. Sebab tu sekarang ni saya tak promo sangat bilis sebab stok tak cukup. Saya tak promo dalam grup besar. Sebab bila saya promo dia ada orang order, mampus saya tak ada stok. So selalunya yang orang order adalah yang regular yang DPM terus kat saya. Saya cakap ada stok. Tapi dalam grup besar saya tak ada share tentang bilis sebab stok tengah kurang sekarang. Okay?
Semua orang boleh beli MCP, gunakan MCP untuk beli saya punya produk. Kalau anda nak jadi ejen, boleh guna MCP untuk beli produk. Tak ada masalah. Okey, banyak cara untuk mencairkan MCP. Cuma anda nak dengan tak nak, malas dan tak malas saja. Okey. So tapi kalau boleh, kalau nak jual, bagilah harga yang berpatutan sebab kita nak support bisnes sama kita. Tolonglah, win-win situation. Kita nak support bisnes anda, tolonglah bagi harga yang reasonable, yang sesuai. Janganlah terlalu tekan keras sangat sampai anda ambil satu MCP RM2. Tu keras sangat lah bang. Macam mana kita nak beli produk anda, nak ambil servis anda, kalau anda rate satu MCP RM2, kalau harga produk tu RM50, anda tekan sampai 20 MCP, anda kira macam mana dia punya berapa rate untuk MCP. So berpada-padalah. Kadang-kadang orang beli sekali, lepas tu dia tak beli lagi lah, sebab dia dah pandai kira. So lebih baik kita untung sikit tapi bertahan lama. Tahan lama berpanjangan daripada untung banyak sekali je. Satu lagi, kalau anda nak buat produk sendiri, buatlah produk yang ada repeat sale. Kalau anda nak buat sale yang ada repeat sale. Contohnya anda jual rumah. Anda boleh jual rumah kepada seorang tu, mungkin 5 tahun sekali dia beli. Takkan orang kaya bolehlah beli setahun sekali ke 6 bulan sekali. Tapi orang-orang biasa tak mungkin beli rumah 3-4 kali setahun. Kalau anda berniaga rumah, kalau anda berniaga kereta, tak mungkin orang beli kereta tu setahun sampai 2-3 kali. Paling kuat 3-4 tahun dah tak sedap baru jual. So kalau nak buat bisnes, produk sendiri, buatlah produk yang ada repeat order. Okay. Tapi ini sekadar nasihat, insyaAllah. Kalau anda rasa betul-betul nak buat produk sendiri, anda buat, tak ada masalah. Sebab saya dah buat produk sendiri sejak 2017. Dah lama sangat. Dah 8 tahun saya main produk sendiri. Okay. Boleh jadikan. Paling penting jangan malas. Okay. InsyaAllah saya akan tunaikan janji saya untuk buat training. Tunggu saja masa dan ketikanya untuk saya launching saya punya training cara menjawab rejection. Tadi pun saya dah intro sikit kan. Okey. Ini produk juga MCP Butter Trade. Anda boleh tengok, anda boleh dekat MCP tu, anda boleh berjual beli, tak ada masalah. Okey, dan juga kita ada virtual office. Bila anda dah join nanti, anda boleh login, anda punya virtual office macam ni, anda boleh tengok anda punya bonus, anda punya network, anda punya ahli-ahli tim semua nampak dalam virtual office ni. Tak ada masalah. Ini pun dikira kita punya produk sebab kita punya dia kan sistem untuk anda login dan akan tengok ROI tiap-tiap hari, berapa kita dapat bonus, bla 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 bla, semua akan nampak dalam satu sistem saja, iaitu website. Tak lama lagi, sekarang kita masih lagi based on website. InsyaAllah sekarang ni fasa ketiga, mereka sedang menyiapkan apps. Mungkin lepas ni kita hanya install app, kita masuk gunakan apps dan tak perlu gunakan website lagi. Okay? Hebat tak MMC? Hebat tak MMC? Hebat ke tak? Okay. Alright, itu saja produk yang ada dalam MC. Semua orang faham? Siapa yang belum join, kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh tanya pada upline masing-masing. Mungkin saya tak sempat nak cerita kat sini. Itu serba sedikit tentang produk dalam MMC. Okay? Terima kasih untuk produk. Okay?